Alright teman-teman, ini radiator yang asal sebelum ni owner tukar. Jadi bila kita kira dia punya sarang berapa line, ini dalam 70. Berapa line lah, maksudnya ini line. Ini line. So ini banyak. 78 bilik. Ini 70 bilik. Saya sudah kira Cuncun sudah. Okey. Itu 78, ini 70. Ini jenama K saya tidak macam banyak lah. Okey. Pandai-pandai lah. K KAN lah. Okey. Ada lagi di ujung dia. Nanti orang pentekaikan lagi. Habis pada nasi orang. So, tapi dia punya kelebihan, dia panjang. Sama dia punya lubang ni besar. Okey, fine. Okey, tidak apa. Tapi tidak boleh taruh coolant. Keburukan dia. Kenapa begini? Sepatutnya dia boleh taruh coolant. Buatlah radiator yang boleh taruh coolant. Bila kami taruh coolant, dia pergi taruh coolant warna hijau tu hari. Habis overheat. Bukan masalah enjin. Dia ada masalah enjin. Okey. Saya tidak tahu apa masalah. Saya tidak suka tuduh-tuduh. Tapi ini banyak sudah saya jumpa. Biba, Preve, asal ini jenama Kong. Okey.